Hari ni kat belakang saya ni ada masuk sebiji Honda City JM6. Dia punya isu dia datang sini, dia mula-mulanya dia nak buat upgrade seatbelt lah. Lepas tu sebelum kita nak buat turun gearbox, kita akan buat checking, full checking. Bila kita checking kita dapat ada satu leaking leaking yang teruk jugalah pada bahagian enjin. Bila leaking enjin oil, performance kereta akan berkurang. Lepas tu dalam komponen enjin ni, dia punya geseran agak tinggi lah. Dia geserannya macam mana? Dia geserannya pada bearing gone road boleh jadi. Dia punya piston ring, lepas tu dengan camshaft dia lah. Kalau macam leaking tu dah teruk, bila mid-engine dah tak ada, akan menyebabkan komponen-komponen tadi tu dia akan makan lah. So sekarang ni apa yang kita perlu buat? Kita akan repair part-part yang leaking tu lah. Macam seal. Kalau part-part yang perlu kita reseal balik, kita gam balik. Lepas tu kita akan cuci enjin semua. Lepas tu kita akan tunggu gearbox lah. Tunggu gearbox, bahagian gearbox pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana, kalau nak checking kereta, kalau nak check leaking, boleh datang ke bengkel kami Transmatic Automotive, Syed Salim Malaysia Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Assalamualaikum.